Nak bakar ubi ni, teringat dulu masa sama-sama remaja tahun 70-an ni kan. Kalau lapar-lapar kita bakar ubi lah ni, cuba. Bayangkan, negara sekecil Malaysia dengan populasi hanya 35 juta jiwa, ternyata hanya mampu memenuhi 65% kebutuhan berasnya dari produksi dalam negeri. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk, namun berhasil mencukupi lebih dari 90% kebutuhan beras secara mandiri dan bahkan diprediksi akan surplus tahun ini. Tak heran jika isu beras selalu jadi topik panas di Parlemen Malaysia. Bahkan, Ketua DPR mereka sempat menganjurkan rakyatnya makan ubi kayu yang memicu pro dan kontra. Rakyat di negara ini tidak harus berterusan bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat dan sebaliknya diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Rakyat di negara ini perlu berani melakukan perubahan untuk tidak terus bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat, sebaliknya yang boleh diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Kata yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal. Katanya langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Betul. Dia memastikan ada kekosongan, kemudian alih untuk fight me in the court to say that I am not ceased to be a member. Itulah caranya. Itulah kepastian yang harus diikut dalam perlembagaan. Tan Sri, you want to be the best speaker, and you started by creating this problem. Saya minta supaya Tan Sri faham keputusan Tan Sri adalah merupakan satu keputusan yang salah. Terima kasih, saya ingin tinggalkan Dewan. Terima kasih kerana saya percaya Ahmad Larus Hussein Nazir sikit boleh soalan adalah keputusan yang dibuat kerana patutnya speaker tidak ikut perjanjian yang dibuat oleh apa gabungan-gabungan. Speaker, you got to be non-partisan here. Terima kasih. Terima kasih. Ni dulu Terengganu, ubi kayu sekarang harga dah mahal tau. Ha? So kena minta terima kasih lah kepada speaker. Terima kasih. Terima kasih speaker. Tak sebut terima kasih pun tadi. Sebutlah terima kasih. Terima kasih speaker. Speaker, ubi kayu ni satu ubat untuk kanser. Terima kasih speaker. Okey, sama. Baik, penggalan jumpa. Silakan. Speaker, ubi kayu adalah salah satu produk pelancongan musim tengkujuh di Kelantan. Tapi yang sebelah sana dia tak faham. Alhamdulillah. Tapi jangan pukul saya selalu. Duk bantai saya selalu. Tak kena tu. Ya. Yang promo ubi kayu ni speaker. Ya. Terima kasih speaker. Ya, contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kenapa terjadi begini? Apakah kita tidak punya planning jangka panjang untuk memastikan bahawa kita juga boleh merealisasikan impian supaya tawaran harga makanan ini tidak meningkat dari masa ke masa, sebab kita menjadi pengekspor bukan lagi pengimpor. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan mereka kita makan? Tujuannya untuk dapat saya merasakan ada tak alternatif kepada kalau isu beras dapat kita. Contohnya saya pernah bincang dengan banyak desa ubi kayu ini digunakan untuk sampingan. Ubi kayu ini khas dan dia berbandingkan dengan jumlah yang ada dalam ubi kayu ini jauh lebih mahal dibandingkan beras. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju? Ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya
sepatutnya isu kekurangan beras di tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi ya. Bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekali ya. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okay? Bagi yang tinggal di kampung, mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah sekeliling rumah ya, dan boleh menanam ubi kayu cucuk aja kan, dan mungkin no issue. Tapi kemiskinan di negara kita ni ya, kemiskinan bandar ialah satu kemiskinan yang terbesar sebenarnya. Duduk di bandar besar, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Selangor, Subang Jaya, Damansara, Puchong, tapi mereka tinggal di rumah-rumah apartmen ya, ataupun kita panggil flat. Dan mana ada tempat nak menanam ubi kayu. Dan ubi kayu pun mahal harganya di bandar ya. Benda yang di kampung murah, di bandar mahal. Tak payah ubi kayu, kita ambil contoh pucuk ubi kayu ya. Dekat kampung boleh petik-petik je, tapi jika dibawa di bandar, berapa harganya satu ikat? RM2, RM3 satu ikat. Sedangkan di kampung boleh ambil free je. Jadi tentang cadangan ubi kayu tersebut ya, aku mula-mula aku tengok, aku rasa nak gelak dia kan. Tapi aku gelak juga sebab memang agak lucu walaupun bersahaja disampaikan satu cadangan tersebut. Dan aku harap ya, tak salah kalau ubi kayu itu nak dijadikan suplemen, maksudnya makanan tambahan dan sampingan, tak salah. Tapi harga ubi kayu itu haruslah murah di bandar-bandar ya. Sebagai contoh, 1 kilo mungkin boleh dapat RM1, RM1 sekilo, mungkin okey kan. Tapi kalau harga masih dengan harga sekarang ni, ubi kayu mahal dekat KL dan bandar-bandar di Selangor, Shah Alam dan sebagainya, siapa yang makan ubi kayu pun dah kira kayangan juga tu kan. Kalau miskin sikit ni, kalau dekat tinggal di kampung mungkin tak murah ya. Jadi reaksi aku terhadap kenyataan ini ialah tak kena tempat dan tak kena pada perkaranya untuk perkara sementara tempat. Dan ubi kayu bukanlah sebagai makan walaupun sementara tak berapa nak sesuai. Mungkin lebih baik roti putih dikurangkan harga, turunkan harga, lebih baik kurang tempatan, ataupun harga tepung dikurangkan agar boleh buat jual produk berasaskan tepung. Tak ada masalah yang berbanding dengan ubi kayu juga. Pertama, harga mahal, dan dua, sukar untuk mencari. Ingat, di Malaysia kemiskinan yang terbanyak adalah miskin bandar ya. Kita miskin kampung susah macam mana pun masih boleh cucuk tanam ya. Okey, sudahlah respon aku terhadap kenyataan ini ya. Kita cucuk je dah. Jadi korang semua tinggalkanlah komen ya. Komen yang elok lah, jangan maki-maki. Kalau maki-maki, kita komen yang membina ya. Namun, tetangga tak perlu panik. Indonesia siap membantu ekspor beras ke negara mereka.